Tu dia. Mantap. Oh, lawa tu dia punya lampu dia. Selesa tak? Tak. GT40. Apa khabar semua dan selamat kembali ke channel Kimi Vlog number 1. Okey. So untuk vlog kali ni aku nak pergi masuk auto show. Alhamdulillah akhirnya EG aku dapat masuk auto show. Tu EG aku sana tu. So ni member aku baru sampai. Budak BSP. Dia bawa Lancer GT. Lancer GT Turbo. Nanti kita review kereta dia. Okey, so aku baru sampai. So sekarang ni kita tengah RV dekat Pusat Sandigara pukul 8. Sekarang dah 8.25 dah. So kejap lagi pukul 9 kita akan gerak ke event KLIMS. Kalau aku silap minta maaf, aku akan tak poster kat situ supaya aku tak salah lah. Okay, so buat masa ni kita tengah tunggu. Pukul 9 tepat kita akan gerak. Okay, so sambil-sambil ni aku bosan-bosan. Jom kita review kereta sebiji-sebiji yang mana sampai awal ni. Ni semua geng-geng sampai awal kan. Ni semua macam Bob T20 cakap lah. Siapa yang ada mindset T20 sentiasa tepati masa. Orang kaya biasa tepat masa. Sekarang ni pukul 8.26 hari Ahad. Okey, 21 hari bulan 6. So yang dah sampai cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 biji kereta. So total masuk kalau tak silap 30 biji kereta kot daripada geng BHP. So jom kita tengok kereta ni dulu. Kereta Ray bawa Myvi. Myvi dah ada flame kit kot. Satu lagi kita ada, bro, ni kereta apa bro? Aku tak tahu lah kereta ni. Alto Hyundai i10. Hyundai i10. Tapi aku pasti dia Decepticon lah. Bahaya ni. Kalau ada bertukar ni, mati kita semua. Ni warna lah. Okay, mantap. So ni kereta aku EG9 tipu-tipu. So kita ada BMW F90. Betul kan? Ni BMW F90 kan? E90. Oh, E90. E60. E60. Tak faham. Owner marah. E60. E60. Lepas tu kita ada Lancer GT. Inspira. Inspira. Aku ingat Lancer GT. Kau ni bodohnya. Ada Lancer GT. Bukan, Inspira. Inspira dengan body kit dia. So ni kita orang lain lah. Nampak. Kau tahu body kit dia kiri kanan gila bak pasyak. Ini kalau cat satu color ni smart tu. Motor magnet Hongkong edition tu pasti mantap. Kita foto ni. Aku ingat kan ni kereta Mitsubishi siap. Yelah, Inspira Mitsubishi kan sama body kan. So ni E90. Apa tu BMW E90. So ni G aku di Hyundai i10 dengan Myvi. So guys, so kita tengah tunggu geng-geng yang lain sampai. So macam aku cakap tadi, pukul 9 sharp kita orang akan gerak. A few moments later. So Alip baru sampai ni. Besar amat exhaust dia. Bapak Ini nak pergi perang ke apa dengan exhaust ni. Ni kereta Alip lama smart. Dia dah buat dah lampu dia kan. Stylo Satu kereta ni ada Dragon Breath tau. Dia ada benda ni tau. Boleh tembak-tembak apa tu gas tu lain macam. Lip sihat Alip Ya. Mantap Dek. Mantap. Cun, aku buat vlog ni. Okay, mantap. Sayang so ni kereta dia lah. Beza. Kalau korang owner-owner beza kat sini kan, kau boleh ambil lah. Kereta ni sebagai sumber ilham dan inspirasi. Macam mana dia susun stiker dia, belakang dia macam mana, exhaust dia buat piping macam mana. Boleh contact Alip. Aku rasa IG dia aku ada kot. Boleh contact dia kan. Link IG ada kat bawah. So korang boleh DM dia, tanya, "Bang, Abang Alip macam mana nak buat kereta ni? Saya nak buat lampu macam ni lampu ada mata-mata macam mana nak buat? Kedai mana boleh buat?" Boleh. So untuk pengetahuan korang, aku pernah review kereta ni. Boleh tengok gak konten-konten aku sebelum ni. Aku ada pergi car meet Portugasm, aku ada review. Dia kata dia punya hood dia pun custom gak. Hood Evo 9.
So check it out guys, check it out. Kemas doh beza dia. Okay, ni geng baru sampai guys. Kalau tak silap aku, ini kancil Saloma. Kalau aku salah minta maaf sebab apa aku pasang dia punya fog lamp dia macam Saloma, tapi aku sembang dengan owner. Owner duduk situ Hai. Kan, owner duduk situ. Katanya kancil ni tahun 2000. Cuma enjin lah. Enjin dia mantap guys. Ada intercooler ni, mesti ada turbo. Cuma siput dia ni dia. Siput tak nampak sangat. Bawah tu lah. Kan? Okay. So ni kalau aku kancil Saloma. Kalau aku salah, tolong betulkan aku So ini Saga MC3 ataupun Saga VVT. R3 Limited Edition. Semua ni geng kita guys. Kan aku cakap tadi, ni semua kita campur. Saga ada, kancil ada kan. EG ada kan. So boleh join guys. Kalau korang baru dapat kereta, tak tahu nak group mana nak masuk kan, join je group ni. Sebab apa? Group ni tak select guys. Tak select. Spoiler dia mantap baik. Ni custom ni aku rasa lah. Tapi exhaust dah aku geram. Exhaust dah aku geram ni. Besar gila piping. Ni exhaust apa tak pasti. Sebab logo dah tak ada. Okay, so dua kereta ni aku kenal. Ni Jonathan seorang. Ni seorang lagi Divya. Jonathan! Hey, how are you? Mantap Jonathan! Sihat? Sihat. Mantap. Aku tengah buat vlog ni. Nice. Okay. Nice. Hi, Divya, how are you? Good. Okay, saya tengah buat vlog Bagus. Baru bangun? Baru bangun. Aduh, lewatnya bangun. So boleh buat ni vlog. Okay, cantik. Ini McQueen punya pasal ni. Lawa stiker gila, siap. Divya kata perempuan pun boleh join lah. Bahai. So ni, tengok kereta ni. Ni diorang buat style Steve McQueen. McQueen. Memang style lah. Tengok, perempuan pun pandai make up kereta sekarang tau. Dia punya logo dia, dia punya tayar punya stiker kan. Memang kemas. Cantik weh, cantik. S90. Sorry guys. S70. Itu dia. So ni Jonathan punya kereta. Memang aku berkenan gila dengan Putra ni. Dengan body kit dia, dengan bumper dia, memang style gila lah. Memang lawa. Nampak macam Evo bai. Evo Coupe. Untuk auto show kali ni, kita orang buat apa tau? Kita punya 2 hours later. Kita punya event dia, kita punya aktiviti lah. Aktiviti, kita akan masuk ke event, kita akan park selama 2 jam. Sebab kat situ pun ada banyak lagi klub-klub kita yang lain. Antaranya yang aku masuk ni klub BHP lah. Okay, link IG dia semua kat bawah. Klub BHP ni klub kita campur. So kalau korang berminat, tak kisahlah korang pakai Azia ke, korang pakai BMW macam tadi ke, Honda ke, Mitsubishi, Toyota, Proton, semua boleh masuk sebab ni klub kita campur. Sekejap lagi aku payung dia punya logo macam mana. Okay, IG link ada kat bawah So kita orang parking dalam event selama 2 jam. Lepas tu kita orang gerak. Kita orang parking luar, lepas tu kita masuk dalam balik. So aku punya aktiviti pula, aku ingat nanti aku dah parking kan, selama 2 jam tu aku akan lepak kereta aku je. Kalau contoh ada orang datang kan, nak tengok kereta aku ke apa, aku cerita semua gedebuk-debak. Lepas habis 2 jam tu, aku akan pusing-pusing event untuk kita sama-sama masuk dan tengok suasana event tu macam mana. So ni logo klub kereta BHP lah. Kau boleh tengok. Kalau jemput logo ni, ni logo kereta BHP. Nanti link aku letak kat bawah. Korang boleh join, korang boleh follow. Boleh PM dorang untuk join. So kita dah sampai dah dekat tapak event. So ni kita orang punya geng ni. Best guys. Join club ni. Kita dapat peluang untuk masuk auto show percuma guys. Tu ada skyline tu. Nampak skyline tu. Cantiknya skyline. Okay guys, so nampak gayanya tadi apa yang dia cakap, kita kena sidai. So organizer pun kena sidai. So kita kena tunggu dulu untuk Chan kita masuk ni bangunan ni kat MyTech ni. So guys, so kita tunggu dululah. So sementara tu kita payung dulu kereta yang tengah parking ni. Okay.
Ni kereta-kereta yang dapat join convoy tadi lah. Of course lah. Apa tu kita punya admin kita BHP Ray. Tu kereta aku lupa nama brother ni. Dia punya Decepticon punya Hyundai. i90 kat sisi. Kereta apa ni? i10. Aku set lupa. Sorry bro. Dah belanja exhaust. Dah belanja. Tu dia. Tu dia. Mantap. Thank you. Dah belanja exhaust. So E90. Nak kenal lah BMW lawa tu. So Inspira celup. Evo celup. Kita dekat Evo celup. Dengan body kit dia. Lawa. Hai. So di Beza. Lawa tu dia punya lampu dia. Lampu dia dah mata bhai. Mantap ni. Cun. Okay, boleh follow dia. So ni Saga BBT. Ni IG dia. Nak follow boleh follow guys. Follow. Pause video ni, follow terus. Ni owner. Boleh DM Contoh nak ambil ilham ke apa benda kan? Boleh. Mantap. Okay, message. Ni kereta DVR tadi. Ni dia punya IG. Kan? Boleh follow. Siapa-siapa ada S90 nak buat ilham ke kan? Nak jadikan ilham, nak tanya, boleh DM je owner. Ni John D Blend. Ni IG dia. Ni owner dia. Kereta Putra dia. Kan? Evo 9 Evo 3 Coupe. Acah-acah Coupe lah. So boleh masuk? Boleh masuk. Okay, jom boleh masuk. Boleh masuk guys. So kena gerak cepat. Let's go. Minta maaf guys. Tadi ada gangguan sikit sebab tadi bila aku tengah shooting kan, guard suruh bagi masuk. So kita dah masuk. Tu sekarang ni kita parking sini lah. Nampak? So jom kita tengok kereta sebiji yang masuk dalam event KLIMS ni. Let's go guys. Okay, so ni EG aku yang paling engine. Aku punya EG EG9 tipu-tipu ataupun lebih dikenali sebagai fake EG9. Satu-satu cakap. So engine B16 lah, B16 VTEC. So tak ada apa sangat lah. Boleh lah nampak kemas sikit lah. So kita ada i10 Hyundai. Jahat kancil ni. Aku nampak dia belanja api tadi. Kancil tak padan kecil. Ni kancil Saloma. Kaca Saloma so apa dia punya lampu signal dia macam mata Saloma. Cantik. So ni kaca Saloma juga. Kita dah review tadi. Bro, ada IG bro, ada stiker IG ke tak ada? Tak ada lah. Kalau nak follow IG apa? Bagi tahu. Dalam TikTok sajalah. Vignesh WGT2339. Boleh bang, tak ada masalah. Nanti aku akan letak link kat bawah Mantap. So sekarang ni kita ada kancil juga. Jom kita tahu ada stiker IG tak? Stiker IG tak? Kokok lah nak follow ke, nak tengok-tengok nak kawan-kawan ke, boleh, tak ada masalah. Tak ada. Tapi untuk Putra ni ada stiker IG dia. John D Blend. Boleh follow untuk ambil ilham buat kereta Putra. So tadi S70 dah tunjuklah social media dia. So untuk BM E90 ni tak ada. Nanti aku tanyalah owner kan. So untuk Saga VBT kita cuba cari. Ada tadi. Aku dah ambil tadi. Ni dia. Ni dia. Tadi ada. So ni dia punya social media ni dia. Ni. Bad HP. Okay, aku pun tak buat lagi stiker ni. Okay, mantap semua? Mantap. So ni Alip punya siap ada jerung-jerung baik. Macam baik dia punya beza dia. Bertemakan jerung. So dia punya IG dia ni dia. Alip Bad HP. Okay. So untuk ni pada Inspira ni Sky saya sebut ni Skycurse. Inspira celup. Dalam dia kemas dalam dia kemas lain macam jahat kita ni. Semat tu. So ni kereta-kereta daripada BHP lah, daripada Club BHP.
yang semua yang join auto show ni. Okay guys, so ada lagi 2 biji kereta dah sampai. Satu Honda Civic. Alah, dan ni pula aku lupa. Oh ni Civic EJ. Ni Civic EJ. Oh, kau tak ada punya mask dia. Lain macam bai, ada mask kanjur Zoku bai. Nampak tu? Ni dak kanjur ni, jangan main-main. So body dia memang dia buat clean look je. Standard. Mungkin bonnet EG9, kalau tak pasti EG9 pula, EK99 mungkin, aku tak pasti. Tapi dia punya apa tu, luar memang EJ original lah. So dia main lip, dia pasang dia punya lipnya. Okay, color code tak pasti, kau boleh google sendiri kan. Yang aku pasang dia punya side mirror dia spoon. Kalau tak silap lah, kalau aku salah minta maaf guys, sebab aku pun Honda masa tengah bajar. Asal spoon kot, nampak kecil kan. Aku ingat nak pasang macam ni jugalah. So dia punya door visor dia standard. Belakang dia pun belakang dia alamak, ada gate pula, payah pula. Belakang dia memang EK adalah convert EK dah. Sekejap aku cuba tengok dulu belakang sekejap. Belakang dia memang EK. Memang nampak EK. Tadi ada gate ni, susah payah. Susah pula aku nak apa tu buat shooting. So bonnet dah tebuk. Oh, emblem Integra mana dia dapat tak tahu lah. So inilah sport rim. Aku rasa dia pakai Honda Type R. Honda Type R. Okey, itu untuk kereta Honda Civic EJ. So kita review pula kereta aku rasa ni Mitsubishi Lancer GT. Tapi aku pelik kenapa Lancer GT ni dia 1.8. Setahu aku Lancer GT 2.0 guys. Kalau siapa yang tahu tu komen-komen kat bawah. Exhaust dia lain macam tu. Exhaust dia lain macam tu. Terbaik ah. So ni side tepi lah, daripada kita tengok pandangan daripada tepi kan. Memang kemas. Dalam pula jom kita tengok. Owner semua dah lari guys kat dalam. Nice dengan meter 3 beradik Dan. Memang built in. Cantik Sekejap. Sini lawa nice Ni bukan 3 beradik, ada 3 beradik kat sini, ada lagi 3. 6 beradik total. Mantap. Lepas tu dia punya seat standard. Lepas tu depan pula depan lampu custom. Lampu custom. Memang custom. So engine aku tak pasti sama ada dia Mivec turbo ori ataupun cover sahaja. Tapi sekali nampak, sekali pandang memang macam Mivec turbo. Mantap. Placing air intake cantik. Dia sedut angin sejuk daripada angin panas. Okey. Lepas tu dia ada lagi ni aku tak pasti. Aku rasa ini mungkin ada turbo guys. Kalau biasa intake ada 2 ni, turbo ni aku rasa. Cuma aku tak nampak siput dia belah mana. Dia tak tahu lah. Kena tanya owner. Tapi intake ada 2. So memang kemas guys. Memang kemas. So kat sini kita boleh parking 2 jam saja. Selepas 2 jam kita kena caw. Sebab apa? Nanti klub kereta lain pun nak masuk tapak parking ni. So sini visitor boleh tengok kereta kan. Ada photoshoot kan. Amal itu tengah photoshoot kan. Adalah merasa sikit masa auto show. Okay guys, so kita dah habis dah buat auto show kat luar. Sekarang kita buat parking. So kita nak masuk dekat exhibition hall. Okay. Diorang nak masuk dah cerita dia. Tu Salma dah beli kopi dah kat tu. Nampak kopi dia. Tapi cuma aku lepak luar lah sebab mana tahu kalau orang nak tanya kereta aku, nak tanya review ke apa, aku bagi tahu lah aku punya kereta macam mana. Sebab tu aku duduk luar tadi. So sekarang ni aku continue boleh buat vlog. Let's go guys, kita jalan-jalan kat dalam. Okay, so sekarang ni kita tiba dekat event KLIMS dekat Mitek. So ni semua gang David, Jonathan, aku lupa nama, Divya, Darwin dengan Shalma. Kenapa nama aku lupa lah tak Arun. Okey. Aku nak Shalma Shawalma je. Bukan nak hina tapi senang ingat. Shalma kan nama dia. Ingat Shawalma, ingat Shalma. Tu dia senang.
So sekarang ni jom kita tengok kereta ni. Toyota GR Corolla. Oh, memang lawa. Dia punya lampu dia, tapi lampu dia kat panjang tu. Nak tukar ni memang agak lecek sikit lah. Model pada Hi. Okay, hi. Tak, sorry bro, sorry. Okay. So dia punya interior dia cantik lah. Memang nampak modern lah. Dia punya seat pun semi bucket. Dia mix leather dengan kain. Aku rasa ada mix dengan Alcantara kot. Aku rasa lah. Tak study habis, tak maaf guys. Aku cuma tunjuk apa yang boleh je. John. Duduk. Okey aku tanya. Okey John. So macam mana John? So macam naik genting dia. Aku tanya pendapat bukan tu kau naik genting. Astagfirullahalazim. Macam mana John? Kau rasa? Kau punya pandangan kau John? Not bad. Memang comfortable lah seat dia. Comfortable. Is it sporty John? Memang sporty. Dia macam bucket seat. Dia tengok dia tak goyang pun. So compare to your Putra macam mana? Itu pun bucket seat sama je. Which one you prefer? Which one prefer? Still my car lah, I prefer. Tapi ini kita baru cantik lah. Kita baru cantik lah. Yalah. Okay, thank you John. Mantap John. John. Thank you John. Terbaik John. Sekarang kita test basic. Okay, sekarang test basic. Okay, Boleh buat berapa orang? Harun nak test basic pula. Apa benda pula? Aduh. Sempit lah pula. Aduh. Tak muat. So macam mana dia punya basic? Okay. Basic okey. Kepala ada leg room lagi. Ada room lagi. Tapi dalam video nampak sempit lah bro. Okey. Ini Harun approve mah. Okay, Approve. Boleh. Okay, cantik. Dia tinggi lah. So kau tinggi kau berapa cm? Memang aku lah. Tapi okey lagi. Tinggi kau berapa cm? 181. 181 okey lagi kan? Mantap. Brother ni pun tak boleh. Headroom dia pun tak lepas. Tak lepas tu. Tak lepas. Ini pun tak lepas. Macam mana bang, selesa tak? Selesa tak? Selesa tak? Selesa tak? Tak. Ada. Jujur. Okey, kat sini kita ada boost gap. So siapa yang follow boleh dapat dia punya free gift lah, stiker, keychain. Lepas tu kita ada FF5. FF5 aku rasa dah masuk barang-barang gap lah. Jom kita tengok barang-barang gap apa yang dia ada. So sini dia ada caliper, gap ada caliper, ada rotor disc, ada suspension. So warna merah apa ada kan? Memang style lah. So lower arm hard race pun ada juga, lower arm. Rotor dah aku geram tengok tu. NSX favorite car aku kereta idaman tu. Honda NSX man. Ni Honda NSX NA1. NA1 dia ada pop-up light. Memang stylo. So kita ada Nissan Skyline R35. Ada Porsche. I think 911 kot. Lamborghini. GT40. Apa gila lah. Semat tu. And then Mustang, Ford Mustang Mustang fastback bang. Fastback GT500. Tapi ni Dajen bro, GT40. Ni Pernah tengok cerita ni ah? cerita Ford versus Ferrari. Yeah. This the car lah. So guys, sekarang ni kita nak masuk dalam kita nak tengok kereta ni secara dekat guys. Ada launch control. Memang style. Ford Mustang ni 1960s. I think this car is from the 1960s. Memang smart tu. So kita ada GT40, Ford GT40. Ni kereta ni legend. Siapa pernah tengok cerita Ford versus Ferrari, kau kenal lah kereta ni. Engine carburetor. So kereta ni banyak sejarah guys. Dulu Ford pernah challenge Ferrari dekat Le Mans dan diorang menang. Kita tengok Lamborghini. Mana dia mah? Lamborghini. Aku tak pasti ni model Huracan ke apa. Kan? So sini ada Porsche 911.
Okay. Dan kita ada R35 GTR. Pun kereta legend juga. Banyak movie dah masuk dah. So, kereta favourite aku, kereta idaman aku, kereta sugar aku. That's it. Honda NSX NA1. Tengok side tepi lawa. Daripada side depan lawa. Kan? Memang smart bro. Seksi gila babsnya. Kita tengok daripada sudut tepi kat, sudut 1/3. Comel cantiknya kita ni. Aku satu benda pun aku tak suka kat kereta ni. Tak ada satu benda. Semua aku suka. Dengan door handle. Door handle memang unik guys. Memang unik guys. Buka macam ni. Macam EG aku guys. Kalau aku dapat pun aku takkan buat spoiler tinggi-tinggi. Spoiler standard memang cukup. Standard itu indah guys. Memang cantik bye. Rezeki tu dapat tengok Honda NSX kereta idaman aku secara dekat macam ni. First of all, I want to say Alhamdulillah, God give me everything. Gila bye. Memang cantik. Cantik betul. So ni belakang R35 Porsche. Ni 911 ni. 911R. So ini Lamborghini. Belakang dia memang lawa. GT40. So diorang punya track car ni tu nak buka pun ada handle. Dah ada handle. Pusing macam tu. Tak pakai power tool. Kereta lemas ni memang style. So ni Ford Mustang. American Classic tu. Ini zaman Mickey Mouse punya kereta ni. Ini I think World War 2 ke World War 1. Ford lah. Ni 1926 Model T. Stylo. Ni besi confirm padu ni. Ni Chevrolet ni. Ini kau tak nampak setiap hari guys. You don't see this everyday guys. Memang kemas guys. Dapat masuk dalam tu. Dapat tengok secara dekat tu. Bersih. Kereta klasik dia. Ini tahun 50-an 1920-an kereta ni. Ini I think 1950s kan. Memang style. Ni memang custom made ni. Low rider ni. Memang cantik. So I think kereta ni pun dah lebih daripada 100 tahun kan. Dia punya kayu-kayu dia simple je. Safety pun belum tentu ada kan. Ini Ford. Aku tengok tadi dia tahun 1929. Ni pun sama juga. I think ni daripada World War I ni. Tapi yang paling best aku tengok kereta ni kena wine tu. Engine kena wine. Lain macam. Okay. Lummy, governor. It's a motor car. Motor car? So ni pun sama juga. I think ni World War 2 ke World War 1. World War 1 punya car ni. Memang klasik habis. Yes, kita dekat booth Honda guys. Honda, the power of dreams. Mantap. Jom kita tengok satu. Okay, ini adalah HRV pula dah CRV yang gen yang ke-6. Memang lawa guys. Cuma yang aku tak apa-apa gemar dengan CRV, dia dah tak ada double wishbone dah. Dia semua pakai suspension biasa. Tapi untuk kalau kau pasang aftermarket punya suspension, okey dah sedap lah ni. Tapi design dia memang aku memang kagum lah, memang nice. Cantik dengan dia punya bontot belakang dia kan. Ni version RS version. So ni interior dia guys. Blood driver guys. Dalam dia ada colour-colour RS. Cantik mantap lah. Dia pakai semi bucket seat. Kebanyakan kita sekarang semua pakai semi bucket seat. Memang cantik. So ni door trim dia lah. Door trim dia memang cantik design dia. Memang cantik guys. So jom tengok belakang. Allah. Belakang pun luas. CRV yang gen yang ke-6 ni memang aku puji dia punya
dia punya interior dia memang luas. Bonnet dah aku tak sure. Bonnet aku tak sure dia luas atau tidak. Boleh buka ke? Tak berani aku buka. Oh tak boleh lah. Ui. So ni bonnet dia lah. Ui. Ni bonnet dia. Memang luas. Tutup balik ke? Tutup balik guys. Tutup balik. Ini kereta idaman aku ni, Honda Pilot. Tapi aku suka yang version 4 punya daripada version ni. Tapi aku tak boleh nafikan dia punya design memang lawa guys. Kau tengok depan dia lawa bye. Semak gila Honda Pilot ni. Tapi kau study sendiri lah Honda Pilot ni macam mana. Tapi bagi aku kurang gemar sebab dia punya engine dia lah. Dia bukan fully mechanical. Dia dah gabung dengan hybrid. So dia punya gearbox pun CVT. So kita tak rasa dia punya shifting tu. Tapi design looks memang cantik. Bagi aku antara design Honda yang terbaik. Dia punya bucket seat pun memang cantik guys. Nampak mewah. So tengok dia punya seating dia. Comfortable lah. Memang cantik. Dia punya stitching dia memang ada Honda Pilot. Nampak mewah lah. Memang style. So belakang dia, ni belakang dia. Memang kemas. Aku nak duduk macam mana ni? Aku nak try duduk sebenarnya. Dia dah buka bonet. Dia dah buka bonet dah. Ni dia punya enjin dia. Enjin dia enjin hybrid Tapi aku tak pasti dia pakai enjin apa, series apa. So ni bonnet dia. Bonnet dia agak luas tu. Kalau kau pergi travel, bawa luggage memang okey lah. So bonnet dia buka atas. Dia buka atas. Memang style. Okay guys, so sekarang aku nak try masuk Honda Pilot, kereta idaman aku ni. Bismillah. Memang sedap guys. Memang style. So kenapa aku suka Honda Pilot ni? Sebab pertama dia punya position dia punya steering, dia punya gear semua kat sini. So tak bersepah mana-mana. So dia punya interior je boleh tengok canggih. Tak ada analog pun. So siapa yang minat interior yang canggih tanpa analog, boleh ambil Honda Pilot. Seating pun cantik guys. Boleh tidur. So style tu. Cuma ni lah, ini aku kurang kenal. Sebab ni kalau lama-lama tarik, kau boleh koyak. That's it lah. Caliper dia Pilot baik, memang mahal. Brembo mat. Lain macam. So ni yang colour putih punya. Pun cantik. Dia ada dua version lah colour. Satu colour putih, satu colour merah. Tapi aku lebih suka colour merah lah. Merah lagi nampak sporty mat. Ala-ala NSX macam tu. Nice. Ni lupa lah ada colour warna hitam lah juga. Hitam pun lawa. Tapi aku prefer merah lah. Merah atau hitam lah lawa. Memang cantik. Honda Pilot. Honda Pilot masuk Malaysia baik. Mantap. So dekat sini kita ada Honda Civic RS. Kalau untuk performance, bagi aku better lah Honda Civic RS. Engine dia A18 kot. A18 K20 L15D. Dia kurang lah. So ni interior dia. Memang canggih. Nampak memang tak ada analog dah, memang fully digital. Gear pun gear ada knob lagi. Macam Honda Pilot tadi tak ada. Tak ada gear knob. So ni sitting position dia lah. So ni belakang dia. Ni belakang dia. Memang cantik, memang style. Sport rim, dia pakai sport rim 18 inci. PCD 115. Okey juga. So dia ada Honda City. Ni Honda City ni yang GM7 punya L15. So interior pun luas juga, cantik. Memang stitching ni cantik baik. Ada gabungkan hitam merah kan. Dalam pun cantik. Ada semi bucket seat juga. Memang lawa. Belakang dia pun luas juga. Aku suka belakang dia sebab luas. Dia sama macam Honda Civic. Bismillah. Okey dah.
Ni pandangan dari belakang ah. Memang cantik. Memang cantik. Tak agak aku memang kalau Honda aku bias lah guys. Honda aku bias lah sebab aku ni peminat Honda. Jom kita tengok Honda City tu. Honda Civic. Kita belakang dia. Aku lupa nak payung belakang dia. Ni belakang dia lah. Jap. Buka jap. Okey. Ni tempat belakang. Seat belakang dia. Aku rasa lebih kurang daripada Honda City kot. Lebih kurang je ni. Okey guys. So sekarang ni aku... Masuk frame Boleh. Aku nak masuk kereta Honda Civic RS. Jom. Let's go. Tak pernah masuk ni. Pertama kali. Alamak, kunci ke? Oh, tak ingat kunci. Kunci. Okay, bismillah. Nice kuy. Nice. So, pendapat aku, dia punya feature dia banyak kat holder. Ni kat holder. Tengok kat holder ni. So, ini pun ada kat holder. Tak macam EG aku lah. EG aku kurang kat holder. Practical, dari segi practical cantik. Tapi siapa yang minat mekanik ataupun minat analog macam aku, tak okey. Sebab apa? Ni full digital ni. Ni semua full digital. So, kalau rosak ke apa, sendiri mau ingat dah. Jom, aku nak keluar. Tapi dari segi comfort, yes. Boleh buka. So, jom kita try seat belakang pula. Kita tengok dari segi passenger punya perspektif. Aduh, melekat. Tengok. Tadi pun ada accident dah. Siapa pakai Snapchat macam aku tak boleh. Accident dah tadi. Nampak tadi? Nampak. So, bagi aku lebih kurang macam Honda City. Aku pernah naik Honda City. Sama lah. Boleh lah. Cuma itulah. Kalau nak naik, nak keluar kan. Tak nak kena langgar, macam dengan topi. Bau. Kau tengok. So, stream ingat. Macam aku cakap tadi lah. Kalau nak sporty, comfort tolak tepi. Cun.